Kalau tak ada Meta punya kursus, susah lah. Bagi saya agak mencabar. Saya pergi tempat tu, harga dia 11-12 juga lah, RM1,000 Malaysia. Jadi bila dapat tajaan ni, saya rasa sangat bersyukur lah. Berterima kasih juga. Saya akan recommend. Dan kalau boleh tak buka banyak-banyak lagi. Buka banyak-banyak lagi kursus. Kita ada certification, so we are qualified untuk dapat position tu. Terima kasih Meta Oil and Gas sebab sponsor kursus NDT UT di CIDB. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Rizal. Saya berumur 27 tahun ni, berasal daripada Subang Jaya, born and raised in Subang Jaya. Background sebelum ni saya dalam aviasi, maintenance. Saya buat dalam CAT A1, fixed wing. So bila time COVID tu banyak retrenchment lah, apalah, saya mula untuk bertukar bidang. Jalan Grab lah, kerja berniaga lah, jual kek lah, apa semua. So penyudahnya jumpalah oil and gas ni. Saya rasa semua orang ada titik terendah. Untuk saya, bagi saya lah, waktu tu saya jalan Grab, memang tak ada duit. Modal dalam RM20 satu hari untuk minyak, balik dapat RM20 balik. Itu pun ada yang accident, jadi kat situ keluar lagi modal. Cabaran lah bagi saya tu nak melalui luka kehidupan sebelum jumpanya OJM punya khusus ni. Jadi benda ni banyak buka mata saya, especially dalam life perspektif. Hari kena pergi kelas, naik train, benda tu part of our life, disiplin. Benda tu merubah saya punya kehidupan. Awal-awal saya jumpa OJM punya kursus ni, saya jumpa dekat ads. Sebelum ni memang saya tengah mencari kursus-kursus NDT. Lepas tu saya jumpa OJM punya ads ni. Jadi saya pun tekan. Jadi dari situlah saya dapat tahu details tentang kursus ni. Saya teruslah book. Saya pergi tempat tu, harga dia lebih kurang 11-12 juga lah, RM1,000 Malaysia. Tempoh belajar sekejap, dan untuk nak book exam kena bayar lagi. Jadi bila dapat tajaan ni, saya rasa sangat bersyukur lah. Berterima kasih juga. Saya orang yang baru bertukar bidang daripada aviasi ke oil and gas. Jadi bila dalam tempoh pertukaran bidang ni, kita ada ups and downs. Jadi benda tu memerlukan wang lah, modal. Jadi bila dapat tajaan ni, saya rasa sangat bersyukur lah. Untuk saya, bila saya dah siap UT ni, insyaAllah cert tu dah boleh diguna pakai. So dah boleh cubalah apply untuk kerja yang memerlukan inspection ultrasonic ni. Saya ada tengok banyak juga grup-grup kat Facebook tu, dia post kerja kat situ. Jadi saya akan cuba kat situ. Kita ada certification, so we are qualified untuk dapat position tu. Saya akui memang semua benda kita nak mula memang susah. Tapi slowly, kalau tak ada Meta ni punya kursus, susah lah. Bagi saya agak mencabar sebab tak ada qualification yang sepatutnya. So kena struggle lah, kena compete dengan orang-orang yang tak ada qualification juga. Terima kasih lah banyak-banyak. Dan kalau boleh tak buka banyak-banyak lagi. Buka banyak-banyak lagi kursus. Terapkan lah kalau boleh. Saya akan recommend. Sebab untuk permulaan, bagi saya ini adalah salah satu jalan ataupun cabang yang sangat bagus. Pendedahan yang sangat bagus lah untuk orang-orang yang baru nak tahu apa benda ni, apa benda itu. Meta Oil and Gas sediakan kursus yang apa benda yang kita perlu tahu. Terima kasih Meta Oil and Gas sebab sponsor kursus NDT UT di CIDB. Meta Oil and Gas terbaik.